So maybe Nurul Nazrin boleh start dengan self introduction, family background dan juga experience lah. Boleh share sikit. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nazrin binti Nazri. Saya graduate dalam bidang Chemical Science. Dan sekarang pengalaman saya dalam bidang TikTok affiliate di mana saya post content. Saya belajar juga tentang cara-cara nak tarik audience serta convert kepada sale. Saya berminat dengan posisi ni sebab saya nak develop lagi pengalaman saya dalam bidang branding dan marketing, terutamanya dalam social media. Okay, so macam Nazrin tadi tahulah kan job kita ni adalah work from home kan. So macam Nazrin adakah plan nak bekerja secara fizikal? Boleh? Taklah maksud saya Nazrin ada apply ke job untuk Oh, fizikal ataupun kenapa Nazrin nak pilih job work from home ni? saya apply untuk work from home sebab kebetulan bapa saya masih ada dekat rumah. So kalau ada apa-apa, kalau dia sakit ke, saya boleh standby, itu je lah. Oh, bapa dekat rumah. Oh, Ha, maksudnya bapa Nazrin yang jaga ke? saya menjaga bapa saya. Bapa saya okey je, tapi Oh. mungkin takut tiba-tiba berpenyakit ke. Tapi sekarang dia ada Faham. darah So tinggi lah. memang still nak work from home lah. Nazrin sekarang nanti ada nak sambung belajar ke ataupun tak sambung belajar dah? Tak, Tak tak. sudah lah kan, dah graduate lah. Ah, Okay, so maybe Nazrin boleh share juga dengan saya kan Nazrin. hmm. Macam Nazrin, selain daripada TikTok affiliate ni kan, Nazrin pun dah dalam bidang sales. Okay, so macam Nazrin, berapa latest income yang Nazrin pernah capai tu? Latest income. Sekarang agak menurun, tapi Hmm. dulu pernah lah 5,000 ke atas. 5,000 sebagai TikTok affiliate lah. Ah, Okay. Alright. So, Nazrin kan, kita nak bagi tahu jugalah position yang Nazrin apply dekat sini adalah job work from home, ah, dalam ah, bidang marketing jugalah, promote dan invite lah kan sebagai brand officer. So, our brand officer ni, our company ni require lah untuk brand officer kan gunakan media sosial sendiri untuk buat ah. promoting dan marketing lah. So, macam Nazrin okay tak buat promote guna media sosial Nazrin sendiri? Boleh. Boleh. Tapi So, kalau kita buat new account, boleh. boleh, boleh je tak ada masalah pun guna new account. Tapi dia macam biasalah kalau new account ni dia kena bermula Lambat. dari bawah lah kan. Faham. Okay, so macam Nazrin kan apply kerja Kun Kuan ni kan Nazrin ada buat some research tak tentang Kun Kuan? Ada. So apa yang Nazrin tahu tentang Kun Kuan ni? Kung Fu ni satu pusat bahasa, bahasa lebih kepada Mandarin lah. Hmm. Uh, ah, Pusat bahasa Mandarin. Yes, pusat bahasa Mandarin. So macam Nazrin sendirilah kan. So saya nak tahulah since kita adalah center kan, center pusat bahasa Mandarin kan. Macam Nazrin, apa pendapat ataupun pandangan Nazrin tentang kepentingan belajar bahasa Mandarin ni? Kepentingan. Mhm. Yang pertama sekali, kita boleh berkomunikasi dengan baik dengan orang lain bangsa. Mhm. Lepas tu, kita juga boleh, maksudnya, boleh di-apply dalam kerja lah kalau kita berinteraksi dengan klien yang berbangsa Cina. Kita boleh berkomunikasi dengan lancar. Okay, so kalau macam kita offer kan, belajar bahasa Mandarin dengan Nazrin, Nazrin nak tak? Boleh? Nah? Nak kan. Okay, so Nazrin, saya nak tahu jugalah kan, macam Nazrin dekat rumah guna wifi ke ataupun hotspot Nazrin? Dua-dua sekali. Berdua adalah device pula laptop ke ataupun tablet? Tablet ada, laptop pun ada. Kiranya device dengan line okey lah kan, tak ada masalah lah kan. Ha, Sebab sini kita kerja work from home, dua-dua ni penting lah untuk kita. So kita job work from home ni kena ada device dengan line yang stabil lah. Okay, alright. So macam Nazrin juga kan, maybe saya nak tahulah apa komitmen Nazrin lah. Nazrin belum berkahwin kan? Macam ha. sebulan berapa komitmen yang Nazrin perlukan? Income yang Nazrin perlukan sebulan? Saya punya expectation Yalah yang Nazrin perlukan sebulan komitmen Nazrin. Yang uh, Nazrin. saya expected dalam 2,200 hingga 2,400. Tapi masih boleh berbincang lah. Masih Kira boleh. 2,000 lebih lah kan dan ke atas lah kan.
Ha. Alright. Okay. So saya pun dah dengar daripada Nazrin sendiri. So dekat sini saya akan proceed lah untuk sharekan details berkenaan dengan kita punya company background lah dan peluang kerja yang ada dekat sini untuk Nazrin. Okay. 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 Alright. Sebelum tu saya akan sharekan dulu sekejap kita punya screen. Saya izin salin ya. Apa dia? Saya izin salin boleh? Cakap. Tak apa, boleh je dengar dulu. Boleh je salin, maksudnya boleh ambil aha moment, okey lah. Okay. Okey. Jangan salin berat-berat sampai habis. Okay. Alright, sekejap. Saya tengah lag. Ya, laptop saya tengah lag sekejap. Okay. So, nampak kan? Skrin saya boleh nampak dah kan? Boleh? Saya tengah nak kasih dia. Okay. Alright, so first sekali saya perkenalkanlah. So nama center kita adalah Kun Kuan lah. So Kun Kuan ni adalah International Online Mandarin Training Center. So kalau kita cakap international means kita bukan cover untuk Malaysia sahaja, kita cover juga untuk negara Brunei dan juga Singapura lah. Okay, kita open juga kepada negara Brunei dan Singapura dan actually kita open juga untuk Indonesia lah. Tapi kita ada center dekat Indonesia. So siapa-siapa yang nak belajar bahasa Mandarin dekat Indonesia kita akan bagi kepada tim Indonesia lah. Okay, alright. So next dekat sini, sekejap ya. Screen saya tak bergerak. Okay, so saya perkenalkan diri saya dululah. Okay, so saya Sarinah binti Salman, pemegang sijil pengajian Islam dan juga HSK1 certificate dalam bahasa Mandarin lah. 我可以说汉语一点点, saya boleh cakap Mandarin asas lah. Macam Nazrin pernah belajar Mandarin ke sebelum ni? Tak pernah lagi. Okey, tak apa. So, antara pencapaian saya pernah capai jualan sebanyak 15,000 dalam tempoh masa sebulan dan dinobatkan sebagai top brand mentor selama 3 bulan berturut-turut lah. Dan saya juga ada 9 tahun pengalaman dalam bidang sales dan marketing. Dan dalam Kun Kuan ni, saya bermula sebagai brand officer macam Nazrin tengah apply sekarang ni lah. Sebelum saya dipromosikan menjadi brand mentor lah. Dan saya dah berkahwin dan ada seorang anak. Okay, alright. So macam Nazrin tadi saya dah tanya ke Nazrin kan kepentingan belajar bahasa Mandarin kan. So Nazrin, bukan saya dan Nazrin sajalah percayakan apa ni bahasa Mandarin ni penting zaman sekarang kan. So ini adalah Jim Rogers lah. So Jim Rogers ni saya share sedikit, dia adalah seorang pelabur terkenal dari Amerika lah. So beliau sendiri pun dia didik anak-anaknya fasih Mandarin sebab dia yakin lah Mandarin ni adalah the best investment untuk masa depan mereka. So sama juga kan Nazrin, sekarang ni zaman sekarang ni kalau kita tengok kalau mereka tiada kelebihan Mandarin, susah nak cari kerja, betul tak? Betul. Kat Malaysia ni, kalau kita ada special skill, kita akan dapatlah better opportunity. Okay, so antara salah satunya adalah bahasa Mandarin lah. Okay, alright, so sini kita boleh tengoklah Global Mandarin Fever kan. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat sendiri pun sekolah yang menawarkan program Mandarin ni meningkatlah daripada 67 pada tahun 2009 kepada 343 pada tahun 2020. Okay, so kita sedia maklum lah kan actually dekat Malaysia pun tidak terkecuali lah semakin ramai parents yang hantar anak ke sekolah Cina. Kan kalau kita tengok mereka orang Indian pun hantar juga anak ke sekolah Cina sebab yakinlah Mandarin ni ada kelebihan besar lah untuk anak mereka. Okay, alright. So dekat sini juga sejak penubuhan kami, Kun Kuan telah meraih pelbagai pengiktirafan lah termasuk Top Asia Brand Awards, tersenarai dalam Malaysia Book of Records dan juga merupakan Authorized Chinese Test Center bagi peperiksaan HSK lah dan tersenarai sebagai penyedia latihan berdaftar di bawah HRD Corp. Okay, so ini visi dan misi kami. Nazrin boleh tengoklah. So visi kami adalah untuk menjadi platform pembelajaran Mandarin nombor 1 lah dan misi kami membawa bahasa Mandarin ni ke seluruh dunia. So secara ringkasnya kan, Mandarin hari ni kan Nazrin bukan lagi satu pilihan lah, tapi sudah jadi satu keperluan. Okay, dan kita Kun Kuan bukan sekadar menyediakan kelas lah, tapi pengalaman belajar yang berkualiti dan diiktiraf juga. Okay. Alright, so ini adalah kita punya location, physical, kita punya physical center lah. Macam Nazrin, tinggal dekat mana Nazrin? Ipoh Perak. Ipoh Perak lah. So center kita adalah dekat Kun Kuan Sungai Besi KL lah. So kalau turun KL bolehlah datang ke center kita, jangan center kita. Okay, dekat sini kita bahagian bidang marketing kita memang work from home lah. Tapi dekat office kita ni, kita ada juga lah macam admin, ada orang kerja dekat office lah. Okay, dan kalau ada apa-apa event kita akan panggil lah dekat center kita jemput datang. Okay, so before COVID, actually kita open kelas secara fizikal lah. Okay, kita open juga student ambil exam HSK di center kita. Okay, walaupun kita kelas online kan, tapi nak ambil exam kena pergi center lah untuk exam HSK. Okay, so
Tapi during COVID, so kita sedia maklumlah kan, waktu tu kita semua stay at home. So kita pun transform lah daripada physical class totally kepada online class sampailah sekarang. Tapi walaupun kita online class, kita limitkanlah student kita dekat kita punya online class ni supaya mereka dapat belajar dengan lebih fokus dan efektif lah. Okay. Alright, so dekat sini suka saya perkenalkan ini adalah management team kita lah. Okay, so macam ni Azrin pernah tengok ke lalu-lalu ke dekat platform? So kenal lah Mr. Ken. So apa yang tengok daripada platform kita punya founder ni? Ada buat Ya, ada buat some research tak tentang Mr. Ken kita ni? sedikit. Sedikit lah. So ada nampak lah kan. So Mr. Ken ni memang aktif lah. Macam yang Nazrin nak tengok kan. Okay. So Mr. Ken ni adalah kita punya pengasas lah CEO Kun Kuan. So actually Kun Kuan ni pun berasal daripada nama beliau sendiri. So boleh tengok lah dekat sini pencapaian beliau. Dan kalau Nazrin tengok juga dekat sini kan, kita punya management team kita ni kan dari pelbagai kaum jugalah. Ada Cina, Malay dan Indian. So dekat sini kita memang harmoni lah. Tak semuanya pun Cina saja kan. Kita ada mix juga dekat sini. Okay. Alright, so ini adalah kita punya company milestone. Actually kita start pada tahun 2013 di mana waktu tu kita just 190 sahaja student sehinggalah sekarang kan 2026 actually kita dah lebih daripada 500,000 student yang dah belajar dekat sini. Cuma yang ni dah tak muat dah dekat sini. Tapi Nazrin boleh tengok lah kan Nazrin pada tahun 2020 waktu tu kita COVID kan Nazrin. Okay, so kalau kita tengok dekat bawah ni, maybe kita punya student yang meningkat just 3K, 7K, 8K. Tapi start kita online class, kita punya student meningkat sehingga 22K lah. Peningkatannya sangat ketara. Sebab kenapa kita online class? Mudah untuk orang join. Tak perlukan duit minyak untuk datang ke center, betul tak? So bila online class, dia open kepada walau di mana jauh berada lah, mudah nak jimat lah, jimat masa, jimat duit juga untuk jimat minyak. Nak join kita punya kelas. Okay, so dengan itu kita pun diiktiraflah dalam Malaysia Book of Records untuk penyertaan pelajar terbanyaklah dalam tempoh masa setahun. Okay, so saya waktu tu sempatlah juga pergi center kan, bergambar dekat center. Okay, alright, so dekat sini juga kita juga mendapat pengiktirafan kan. So di sini kita juga sebagai Chinese Test Center untuk exam HSK lah. Maybe dari tadi Nazir tertanya-tanya apa HSK ni, apa HSK ni kan. So HSK ni adalah Hanyu Shipping Kaohsiung lah. Ujian kemahiran bahasa Mandarin lah. Dia bertaraf antarabangsa, dia setara dengan TOEFL ataupun IELTS. So macam Nazir tahu kan MUET? MUET. Kalau MUET tu fully in English kan. So HSK ni dia fully in Mandarin di mana untuk kita buktikan kepada majikan yang kita boleh berbahasa Mandarin. So kalau kita nak pergi kerja kan, cari kerja kan, dia nak cari Mandarin speaker kan, actually sijil ni lah yang kita perlu berikan kepada kita punya majikan. Okay, so sekarang dah tahulah kan apa maksud HSK itu kan. Okay, similar lah dengan okay. Alright, so kita juga diiktiraflah sebagai salah satu pusat HSK terbaik di Asia. Okay, so ini adalah kita punya barisan lausherman kita lah, lecturers kita yang mengajar bahasa Mandarin dekat sini. So student kita actually boleh pilih tahu dengan lausher mana yang mereka nak belajar dekat sini. Fleksibel, diorang boleh pilih juga lausher. Okay, so di Kun Kuan ni kita guna kaedah TCSL lah, Teaching Chinese as a Second Language, yang kita reka khas untuk pelajar non-native speaker. Contoh mudah lah kan. Kalau saya tunjuk perkataan ni, Nazrin boleh baca tak? Tak boleh. Tak boleh, saya pun tak boleh. Tapi kalau saya tunjuk perkataan dekat bawah ni, Nazrin boleh baca kan? Boleh. Wow. Wow. So, wo ni kita panggil dalam kaedah pingin lah. Yang atas ni kita panggil Hanze. So, dekat sini kita nak pastikan pelajar kita boleh faham dan bertutur terus dengan lebih cepat lah. Jadi lebih mudah mereka nak berinteraksi lah kan dengan klien dorang. Okay, so saya ada sediakan satu video. Saya nak tunjukkan satu video lah pendek tentang bagaimana online class kami dijalankan. So, Nazrin boleh enjoy dulu this video. Nanti Nazrin boleh bagilah some feedback lepas tengok this video. Okay? Dengarkan. Boleh dengar? If 8 p.m., how do we say 8 p.m.? 晚上8点。 I try. Okay, Ken，可以的。晚上9点半。谢谢你。我喜欢看电影。非常好，10 markah。请问现在几点了？现在5点30分了。非常好。校
下左右，前前后后，前前后后，啾啾啾啾啾，啾啾啾啾啾。香香。Okay, lepas tengok kita punya online class tu kan, apa pendapat daripada Nazrin pula? Pendapat saya baguslah sebab kalau kita belajar Mandarin sendiri kat rumah, kita tak boleh nak berkomunikasi, macam kita tak boleh nak guna guna benda yang kita dah belajar tu dengan orang kan. Macam dalam ni kita komunikasi dengan orang lain. So dia macam lagi kuat lah. Okay, so let's say for the positive feedback untuk Nazrin. Okay, so dekat sini Nazrin, ini adalah kelebihan lah untuk student kita. Sebagai brand officer, Nazrin pun kena tahulah apa kelebihan yang kita bawa dekat sini. So first sekali kita ada lifelong revision lah. So kita sedia maklum kalau student ni kita belajar, maybe 5 tahun, awal tahun ni dia memang masih ingat lah kan. Tapi 5 tahun ke depan maybe dah lupa dah tak praktik dah. So dekat sini kita open lah kepada mereka yang dah belajar, just bayar sekali sahaja boleh ulang kelas tanpa had lah dekat sini, unlimited. Okay, bila-bila masa kita welcome saja. Yang kedua adalah international certification lah yang sijil HSK tadi. Okay, dan yang ketiga adalah flexible schedule sebab kita dekat sini open untuk working adults lah. So working adults ni mereka ni dari pelbagai background. Maybe ada yang kerja shift, ada yang kerja office hour, ada juga yang kerja on call macam golongan doktor. So mereka maybe tidak masa siang, so kita ada open lah siang, malam, weekend, setiap hari ada kelas. Okay, mereka boleh pilih lah. Dan yang keempat adalah fun learning. Macam tadilah Nazrin nampak kan kita ada two-way communication, ada sing along juga kan. Sebab kalau tempat kerja kita stres, masuk kelas stres tak jadilah kan. Okay, dan yang kelima kita fokus on communication lah. Sebab kita nak kita punya student tu terus boleh cakap lah. Kita nak mereka laju, nak lancar bercakap. Okay, dan yang keenam adalah Ask Me Anything function lah. Yang ini adalah portal untuk student. Kita sediakan student kita masing-masing ada portal lah bila jadi student kita. So ini nanti saya akan sharekan lah portal student ni. Okay, alright. So next dekat sini, yang ini kita ada few courses lah dan kita fokuskan kepada golongan dewasa bekerja. Tapi kita ambil juga student seawal umur 13 tahun lah. Okay, ini tak perlu hafal pun. Ini just untuk untuk Nazrin sahaja. Okay, so ini adalah some feedback lah daripada student kita yang dah belajar bahasa Mandarin dekat sini. So actually saya nak share juga kepada Nazrin kan, actually dekat sini kita ada ramai public figure yang belajar bahasa Mandarin tu dekat sini. So antaranya adalah, kenal tak ni siapa? Bella Astila. So Bella Astila ni antara kita punya student lah. Okay. Dan yang kedua adalah Diana Daniel. So actually Diana Daniel ni tahun lepas baru sajalah pass exam lah pada bulan Julai. Okay, dan dapat markah sebanyak 183/200. Okay. Alright, so kira bulat lah untuk nanti speaker kan. Dan sekarang pun beliau tengah lanjutkan lagi untuk join ke HSK kedua lah, nak more friend lagi in Mandarin. Okay, dan yang seterusnya kita ada, ni kenal tak? Elizabeth. Betul, Elizabeth Tan. Kalau Nazrin tahu Elizabeth Tan ni adalah Chinese kan, betul tak? Betul. Tapi kita tahu juga ada juga Chinese yang belum boleh lagi cakap Mandarin kan. So actually Elizabeth Tan antara salah satunya lah, dan dia pun salah satu kita punya student juga. Kita ada juga Jocelyn, isteri kepada Jozan, dan yang ini, ni kenal tak? KJ. Betul. Dia awal-awal kita dah brainstorm untuk Nazrin kan. Okay, betul. Ini adalah kita punya ni lah, Tuan Khairi Jamaluddin. So actually Tuan Jamaluddin pun dah pass exam tahun lepas pada bulan 6 dan dapat markah penuh 200/200 lah. So memang no wonder lah kan KJ ni. So actually story about KJ ni sebab anak dia sekolah Cina. So bila bawa balik rumah tak tahu nak ajar apa. So that's why lah KJ belajar juga Mandarin ni. Tapi benefit untuk KJ jugalah kan sebab dia kan public figure kan. Mudahlah nanti nak cakap Cina dengan orang Chinese. Okay, dan latest lagi yang terbaru kita punya public figure adalah Jacqueline Victor. Kenal tak Jacqueline Victor? So Jacqueline Victor pun kita punya student juga. So dekat sini kan Nazrin kan, kalau dah artis, golongan artis yang belajar dengan kita, means kita punya company bukan biasa-biasa lah Nazrin. Okay, public figure pun dah start dengan kita. Okay, alright. So actually culture kita bukan sekadar mengajar sahajalah. Kita actually raikan jugalah kejayaan bersama staff dan juga pelajar. So contohnya ini adalah kita punya 10 years anniversary lah kita buat dekat Johor waktu tu. Okay, ramai tak staff kita Nazrin?
Right. Ramai kan, walaupun kita kerja online, actually kalau kita berkumpul, inilah kita punya staff-staff. Dan yang ini adalah kita punya 11 years anniversary kita buat dekat Artis 66, dekat Montiara. So ini tak begitu ramai sebab tempat ni kecil sikit. So kita panggil kepada mereka yang hit target sahajalah waktu ni. Okay, dan kebetulan rezeki saya dekat sini, waktu tu saya hit target lah. So dekat sini saya dapatlah berkumpul dengan mereka, termasuk CMH kita lah yang ada dekat sini. Okay, alright. So actually bulan ni pula kita punya challenge Nazrin adalah trip to Beijing. Okay, so nanti hujung bulan ni saya dan Cik Meh akan pergi ke Beijing pula lah. So nanti more to come lah untuk Nazrin nanti kan pergi sini kan. Banyak lagi challenge-challenge company kita setiap bulan yang boleh kita dapatkan. Okay, alright. So kita juga aktif lah dengan aktiviti pelajar macam kandungan YouTube, TikTok. Okay. Dan ini adalah kita punya event tahunan, event wajib tahunan kita lah. Ini adalah Suara Semua Carnival adalah pertandingan nyanyian lah. Di mana waktu ni kita kumpulkan semua negara ASEAN. So mereka perlu nyanyi lagu selain daripada bahasa mereka. Contoh orang Malaysia nyanyi lagu bahasa Mandarin kah, orang Cina punya bahasa kan. Bertukar-tukar bahasa lah. Okay, so waktu ni kita ada Mirnesh, Dana Daniel, Bella Astila, Elizabeth Tan, Syatira dan juga Mak Adam. So by the way Nazrin kenal tak Mirnesh ni? Yang mana? Maaf, Mirnesh ni. Kenal tak Mirnesh? Mirnesh. Tak kenal. Pernah tengok tak I Can See Your Voice Malaysia? Tidak. Oh, tak pernah. Okay, tak. Actually Mirnesh ni nanti bolehlah search kan. Mirnesh ni actually kita punya artis. So actually Mirnesh ni adalah kita punya part-time lausher dekat sini. Artis pun part-time jadi part-time lausher juga dekat sini kan. Okay. Alright. So ini adalah student lah, ini adalah mereka lah kita punya peserta-peserta yang dah berentak waktu tu, okay? Pemenang-pemenangnya dan inilah kita kumpulkan, ramailah kita punya staff, student, ramailah dekat sini yang join. Okay, dan suka saya sharekan juga kepada Nazrin, sempena Suara Semua Carnival tu juga kita dah naik lagi satu kejayaan iaitu ASEAN Record. Kita dah listed dalam ASEAN Records. So Nazrin, apa yang Nazrin tahu tentang ASEAN Record ni Nazrin? ASEAN Record. ASEAN Record. Sejujurnya saya kurang tahu. Tapi kalau Malaysia Book of Records dan ASEAN Record maksudnya kita dah capai satu, kalau Malaysia Book of Records ni maksudnya kita dah capai satu perkara yang kebanggaan untuk Malaysia lah, negara Malaysia, betul tak? Tapi kalau ASEAN Records ni kita dah listed dalam seluruh negara ASEAN, international lah. Okay, alright. So kita pun dah lah diiktiraf dalam ASEAN Records sebab kita punya ini kita dah lebih daripada 442,000 student yang belajar dekat center kita. Okay, alright. So Nazrin, kalau Nazrin bekerja di bawah company yang listed dalam ASEAN Records, Nazrin bangga tak Nazrin? Of course, bangga. Bangga tak? So Nazrin rasa yakin tak nak share kepada orang ramai tentang apa yang benefit tentang kita punya center tu? Yakin. Rasa yakin lah kan sebab dah listed ASEAN Record bukan biasa. Maksudnya. Okay. Alright. So actually sampai situ sahaja apa saya punya slide untuk bahagian company. Macam Nazrin ada apa-apa soalan tak tentang kita punya company background sebelum saya bawa kepada peluang kejayaan dekat sini? Company background kalau company background so far okay? Saya rasa company background okay. Okay, so kalau tak ada, saya akan bawa Nazrin kepada part inilah, part yang kedua iaitu part Ji Hui. Alright, so ini adalah peluang kerja dekat sini lah. So actually, sorry saya tak tukar slide actually. As of April 2026, actually kita dah bantu lebih daripada 500 student yang belajar dekat sini. So kita punya student ni datang daripada pelbagai latar belakang. Ada businessman, teachers, government officer, property manager, salespeople, housewife, actually ada doktor, engineer, ramailah dekat sini, okay? So bila kita cakap ramai daripada pelbagai latar belakang ni, so kita brand officer yang kita perlukan dekat sini adalah skill communication skill lah dan critical thinking. Sebab kita nak bantu daripada pelbagai latar belakang kan. Apa mereka punya keperluan untuk belajar bahasa Mandarin ni berbeza-beza. Okay, situ kita nak bantulah. Dan kita juga dah bantu actually lebih daripada 300 sebenarnya, 300 student yang dah berjaya ambil exam HSK lah di center kita. Okay, alright. So kita kan macam Nazrin dah pernah graduate kan, betul tak Nazrin? Betul.
Actually dekat Kun-Kuan ni juga kita juga akan raikanlah student yang dah berjaya pass exam HSK dengan satu event ceremony lah, okay, iaitu graduation ceremony. Okay, so saya nak sharekan dulu kepada Nazrin. Nazrin boleh enjoy dululah this video, okay? Kita punya Okay. graduation ceremony. Alright. Boleh dengarkan suara ni kan? Boleh dengar? Welcome to Kun Kuan graduation ceremony for the year 2022. It is never easy to learn a new language from zero, especially when most of you are working adult with limited time. And some of you even need to take care of your family members. We at Kun Kuan are also very proud of your achievement and we are more than happy to celebrate with you. Congratulations, 恭喜大家 on your graduation. I wish that you can continue to improve, impress and inspire people around you. Don't stop learning. 一起加油，我们要一起去学习。I hope that you guys will be multi-talented, multi-linguistic. All the best dan tanya kepada semua dan syabas. Dan saya berharap satu hari lagi kita akan bertutur dalam bahasa Chinese. Okay tak? Okay kan? 可以对不对？所以感谢大家 all the best and don't stop learning. Alright, thank you. I'm very very proud of Azila because I know that in her circumstance it's very very not easy because she not only has to be a student but also has a lot of responsibility in her life. So really really amazed and inspired by my students. 我很高兴，因为我的老师 Agnes 老师是非常好的老师，但是有帮助我学习汉语。This is not the ending. This is the beginning for me. So she really helped me a lot, and then I really recommend Agnes 老师 and this Kun Kuan for us to learn to further to enhance ourselves. For me, I really feel this is another step of my achievement in life lah because this is a totally new language for me. 他是一个很棒的学生，老师觉得很骄傲 ，very proud to be your teacher. So for me myself, I'm very happy and feel very proud. 为他们骄傲 feel very proud of them because they finally succeed to make it in a professional level. For me, I really proud of my 老师，因为他帮助我，所以我非常谢谢你老师，谢谢Kun Kuan，还有谢谢你们 for giving me opportunity to learn and until I'm professional here. So lepas tengok kita punya graduation ceremony ni kan, apa feeling Nazrin nampak student-student kita? Kalau saya lah ada dekat situ, memang saya bangga. Sebab nak belajar bahasa Mandarin ni bukan senang. Dan mereka pula datang daripada pelbagai background kan. So memang sangat membanggakan. Okay, so kalau kita dengar pun, diorang cakap Mandarin tu sangat-sangat friend, betul tak? Even kelas online pun boleh friend macam join kelas fizikal kan. Okay, alright. So next dekat sini, Nazrin, saya nak maklum kepada Nazrin, bidang Nazrin adalah brand officer saja. So brand officer ni tugas dia just promote dan invite sahaja student ke event kita lah. Nazrin tak termasuk dalam bidang sales. Tapi walaupun Nazrin tak termasuk dalam bidang sales, tapi Nazrin kena tahu jugalah apa course yang kita ada. Okay, alright, so ini untuk pengetahuan Nazrin saja. So actually kita bermula dengan kelas CIC lah, Communication Incentive Class ni bermula dengan yuran sebanyak RM299 sahaja sehinggalah ke Pro Max Class lah, di mana student perlu bayar RM3,888 iaitu tanpa apa-apa lah. Okay, alright, so ini adalah untuk knowledge untuk Nazrin lah. Okay, so nanti kan bila Nazrin buat promote dan invite tu, bila mereka join kita punya kelas kan, mereka suka dengan kelas kita dan nak belajar sampai fasih, so kita akan tunggulah report sales ni daripada kita punya presenter tadi. Ini bukan Nazrin yang buat, tapi presenter yang akan buat. Kita akan tunggu lepas mereka join kelas report. So ini contoh lah, ini ada daripada LinkedIn, daripada FB, daripada IG.
Source dia. Okay, ada juga daripada link ini, student kita ni enroll course kita sebaik course 12 bulan lah, 249 full payment. Ada juga daripada FB 249 dan ada juga daripada Instagram San Papa RM3,888. So nanti Nazrin, walaupun Nazrin just promote dan invite, bila ada sales ni Nazrin akan dapatlah benefit daripada sales ni. Okay, alright. Okay, so untuk kemudian pelajar kan, untuk mereka buat payment, so dekat sini kita ada pelbagai lah payment method. Antaranya kita ada Visa, Mastercard, Online Banking, Touch and Go Boost. Okay, kita ada sediakan juga Atome, Pay Later. Okay, dan juga mana yang ada credit card boleh gunalah credit card. Mereka boleh choose lah payment method yang paling sesuai untuk mereka. Okay, alright. So macam tadi saya share dengan Nazrin kan, ini adalah brand officer punya tugas lah. Nazrin boleh take note dekat sini. So Nazrin, Nazrin boleh baca tak? Nazrin punya tugas apa? Yang ni. Promote dan invite. Betul. So brand officer just promote dan invite potential student to Kunkuan. So promote ni Nazrin, kita sediakan bahan marketing kepada Nazrin. Nazrin tak payah susah-susah fikir-fikir. Macam affiliate, kalau affiliate Nazrin perlu guna bahan sendiri tak? Kena sampel. Kena. Sampel pernah kan? Kenalah kan. Lepas tu guna ayat-ayat sendiri tak Nazrin? Kadang-kadang kita tiru fasi orang. Tiru fasi orang lain. Tapi dekat sini kita dah sediakan bahan dah untuk Nazrin. Tinggal Nazrin choose sahaja ayat mana. Choose sahaja bahan mana yang Nazrin nak gunalah. So itu Nazrin tak perlu fikir. Dan yang kedua, Nazrin punya tugas just invite saja. Lepas promote kita akan invite lah. Kita akan key in data student tu ke kita punya CRM. So CRM ni adalah portal untuk staff lah, di mana Nazrin nanti akan key in data mereka. So dan pastikan mereka hadir ke sesi kelas kita. Sampai situ sahaja tugas Nazrin. Okay. So bila Nazrin dah promote dan invite dan pastikan mereka join kita punya kelas, nanti akan ada Lausha lah yang ambil alih pula. Department Lausha ni apa Lausha akan buat? Lausha akan ajarlah student-student tu. So kita ada 2 event saja dekat sini, tak banyak pun event kita, hanya ada 2, iaitu free class dengan juga OKTB, sesi taklimat ringkas. So student join antara salah satu event ni, bila mereka suka dengan kita punya kelas ni kan, nanti akan ada department EFO lah, presenter kita pula yang ambil alih. Di mana-mana student yang okey dengan kelas kita nak belajar sampai fasih, diorang akan buat payment dekat sini. Okay, mereka akan buat payment dekat sini. So bila mereka buat payment, nanti Kunkuan will pay you commission. So apa jelas tak dekat sini? Okay, Nazrin tak termasuk pun dalam bidang sales ni. Just promote dan invite sahajalah, sangat mudah lah. Okay, alright. So kalau dah jelas dekat sini, so untuk bantu Nazrin lah kan, untuk dapat untuk dapat buat promotion ni kan. So kita ada sediakan beberapa produk dan event lah. So antaranya kita ada ni, Kunkuan Ask Me Anything. So ini adalah portal untuk student. Macam Nazrin pernah tak guna Google Translate? Pernah? Kalau Google Translate ni, kalau kita translate ayat panjang-panjang, dia akan lari maksud kan, betul tak? Betul. Tapi dekat sini, yang reply kita ni, kalau kita minta translate adalah Lausha tau, orang, bukan AI. So jawapan tu lebih tepat lah. So Lausha nanti akan bagi dalam pinyin beserta dengan voice sekali. So tak perlu risau lah, ini macam mana nak baca ni, macam mana nak sebut, sebab Lausha dah bagi voice kan, just follow sahajalah. Okay, dan dekat sini juga kita akan adalah lebih daripada 600 video, Mandarin learning video yang mereka boleh tengok. Okay, ini salah satulah untuk dapatkan student. Okay, dan ini adalah event kita yang paling hot. Ini adalah Amazing Mandarin Conversation Class. Secara ringkasnya, jargon words dia adalah AMC lah. Ringkasan dia. Okay, so kelas ni adalah kelas percuma 2 jam. Nota dan sijil kita sediakan. So untuk mereka yang zero basic Mandarin lah, nak tengok dulu kelas kita macam mana kan. Ada orang nak tengok dulu kan kelas kita kan. Ini salah satulah Nazrin boleh invite mereka ke sini. Okay, dan yang kedua, ini adalah online Kunkuan Tour and Briefing. Ini adalah OKTV sesi short briefing lah. Sesi ni around 30 ke 40 minit saja, di mana Lausha akan sharekan detail course yang kita ada. Fees, course, syllabus, teaching method, and certification. Contoh macam golongan doktor, contohlah. Doktor ni on call kan. Mereka tak ada masa nak join kelas 2 jam tu. Tapi mereka nak tahu apa yang kita, benefit yang kita bagi dengan diorang. Mereka nak learn Mandarin juga kan untuk cakap dengan patient kan. So kita akan share teruslah dekat sini course yang kita ada tu dan yang mana package yang sesuai untuk diorang. Mereka boleh decide teruslah dekat sini untuk buat enrollment. Okay. Alright. So far jelas tak dengan kita punya produk? Tak banyak kan? 2 sahaja kan? Okay, alright. So, dekat sini Nazrin maybe boleh screenshot dulu. Okay dah.
Okay, so Nazrin, ini adalah new brand officer punya compensation plan lah 5.0. Nazrin, sebelum saya sharekan lah kita punya ni kan plan compensation plan ni kepada Nazrin, saya nak tanya dulu lah. Agak-agak kan Nazrin, dalam masa sebulan kan company kita boleh dapat berapa sales? Kalau sale Ya, sales untuk company sebulan. Range untuk sebulan. 500,000. 500,000, 500K lah, betul tak? Okay. So actually, dekat-dekat lah tu Nazrin. So actually sebulan, actually kita pernah capai 1.2 million semasa COVID lah waktu tu. So kita semua transfer online class kan. Tapi actually range kita dalam 700 ke 900K lah kita boleh capai sebulan. Okay. Alright, so itu bukan dibuat oleh satu orang, itu dibuat oleh semua team members lah. Okay, termasuk nanti Nazrin juga. Okay, alright. Okay, so dekat sini Nazrin, Nazrin dekat sini akan ada dua source lah pendapatan yang Nazrin boleh dapat. So first sekali adalah attend. Ini adalah attend dan yang kedua adalah sales lah. So attend saya akan sharekan bahagian attend dulu, bahagian ini sebab ini adalah guarantee income untuk Nazrin. Okay, ini adalah commitment allowance. Contoh macam tadi kan Nazrin saya sharekan kan. Nanti Nazrin tertanya-tanya, saya just buat attend ni akan dibayar ke? Yes. Walaupun tiada sales. Ini ni kita akan bayar Nazrin walaupun tiada sales lah. Contoh dalam bulan tu kan, dalam bulan ni, contoh bulan ni Nazrin dapat capai sebanyak 70 orang. So mereka yang hadir ni adalah mereka join kelas, diorang dengar sampai ke bahagian yuran lah sesi akhir. Kalau kelas tu 2 jam, mereka kena hadir sampai habis lah 2 jam. Kalau 1 jam saja tak dikira. Mereka kena hadir sampai habis baru kita kira sebagai satu kehadiran. Okay, so contohlah Nazrin dapat capai sebanyak 70 kehadiran ini bulan kan. So Nazrin akan dapat RM1,000 walaupun tiada seorang yang enroll. Dapat tak? Okay, walaupun tiada seorang yang buat sales lah dekat situ, buat bayaran. Okay, so Nazrin dekat sini boleh capai sehingga 140 attend lah, di mana Nazrin nanti akan dapat 1,700. Okay, so Nazrin saya masih lagi bahagian commitment allowance ni sebab saya nak Nazrin faham. So Nazrin actually dekat sini kalau Nazrin buat 1, 2, 3 attend tak adalah dibayar Nazrin. Nazrin kena ada minima untuk Nazrin hit lah. Okay, so minima dia adalah Nazrin kena buat 20 attend and 3K sales. Nazrin akan dapat sebanyak RM300 lah. Ini sekecil-kecil pendapatan dekat sini 300. So Nazrin boleh plan nak dapat berapa. Nazrin boleh tengok dekat sini nanti. Okay. So bila ada sales ni nanti barulah kita tengok bahagian commission pula. Okay. Sama juga dekat sini. So kalau Nazrin buat pula 30 attend atau 5,000 sales. So Nazrin akan dapat RM600 lah salah satu. Okay. Kalau Nazrin dapat buat 20 attend dan 5,000 sales, Nazrin akan dapat 300 ke atau 600? Semula? Kalau Nazrin buat 20 attend, tapi dapat ada 5,000 sales, Nazrin akan dapat 300 ke atau 600? 600. Betul. Kenapa 600? Sebab maksimum 5,000. Sebab kita akan bagi whichever is higher lah. Walaupun attend kamu 10, tapi kalau kamu ada 5,000 sales, kamu akan dapat 600 ni. Okay. So, bila ada sales, nanti kita akan tengok pula bahagian sebelah ni lah. Okay. So, sama jugalah. Okay. Ini kalau Nazrin buat juga 50 attend dan ataupun ada 8,000 sales akan dapat 800. So, kita bagi whichever is higher lah. Yang penting, student tu kena attend sampai habis. Kalau tak attend sampai habis, tak dikira sebagai attend lah. Alright. So, bahagian guarantee income ni Nazrin boleh dapat ya. Guarantee income. Okay, so kita akan masuk pula bahagian sales. So dekat sini Nazrin kita ada 7 tayar lah dekat sini kan. Tapi saya nak fokuskan tayar yang keempat ni. Bahagian yang keempat ni adalah 8,000 sales. Di mana dekat sini kan brand officer kita memang at least mereka akan buat 8K sales lah sebulan. Okay, so bila buat 8K sales, kita akan dapat commission sebanyak 16%. So dekat sini saya perlukan Nazrin buat kalkulator sama-sama dengan saya. Okay. Kita buat kira-kira sebab nanti Nazrin nak kira gaji sendiri. Nazrin kena mahir lah dekat sini. So Nazrin, kalau 8,000 kali dengan 16% dapat berapa Nazrin? 8,000 kali 18 16. 16%. Commission dia 16%. 1,280. RM 2,000? 1,280.
1,280. Okay, so ini adalah income Nazrin untuk bahagian sel sahaja. Dekat sini ada nampak tambah kan? Kita akan tambah kepada jumlah attend yang Nazrin berjaya invite, yang dah berjaya hadirlah. So contohlah tadi kan Nazrin dapat capai sebanyak 70 orang yang hadir sesi kelas kita. So kita tambahlah dengan RM1,000. So bila tambah RM1,000 total income Nazrin adalah RM2,280. Okey tak Nazrin duduk rumah dapat RM2,280? Okey sangat. Sebabnya kenapa? Bila kita work from home ni kita dah jimat 3M kan, betul tak? Work from home ni apa jimat 3M yang Nazrin tahu? Yang pertama M. Minyak. Betul, tadi kita dah share dah minyak. Tak perlu travel, tak perlu drive, tak payah bayar tol dah. Yang kedua kita boleh jimat apa lagi Nazrin? Makanan. Betul, makan ini mesti wajib kan. Sekali je masak kan. Lepas tu boleh makan dah sampai ke malam sekali. Jimat. Lagi yang ketiga, of course lah jimat. Minum. Jimat masak. Kita tak perlu nak siap-siap kan nak pergi kerja. Kita boleh je bersiap lepas tu dah buka laptop dah sampai tempat kerja. Tak perlu dah kita nak bersiap terlalu lama. Even kata orang setengah jam pun dah settle dah. Okay. So inilah kita boleh jimat work from home. Inilah kelebihan yang kita kena syukurilah. Kita syukurlah okay bila kita work from home. Okay Nazrin, tapi dekat sini Nazrin kita ada ultimate income goal tau. Kita tak naklah 2K ni sahaja. Dekat sini kita ada slogan. Kita work from home income 5K. Nazrin tak tahu tak macam mana cara nak dapat income 5K tu Nazrin? Macam mana tu? Okay, so dekat sini saya sharekan. Okay, so normally kan Nazrin, kita punya BO dekat sini brand officer untuk dapatkan income 5K, mereka akan buat 100 attend. 100 yang hadir, bukannya invite tau, attend, kena attend lah. So bila buat 100 attend, mereka akan dapat RM1,300 lah. So rata-rata juga dekat sini Nazrin, untuk bila mereka buat 100 attend, selalunya mereka akan dapat sales sebanyak 20K sales. So bahagian sales ni Nazrin tak perlu risau sebab ini bukan Nazrin yang buat. Ini adalah presenter kita yang buat. Tugas kita just promote dan invite orang sahaja, tapi kita kena pastikanlah kita invite tu orang yang betul lah. Kalau kita invite student tak ada income. Nak invite sampai 140 orang pun kalau student yang kita invite memang tak ada income. Okay, kita kena invite orang yang bekerja lah. Itu kita kena tahu dulu one thing. Okay, that's why lah kita punya profile background tadi orang-orang yang bekerja ya. Nampak tak? Lawyer, businessman kan? Tak ada yang biasa-biasa. Okay, alright. So mereka akan dapat 20K sales lah. So jom kita kira. Kalau 20K sales dapat RM 20K kali dengan ini 16% kan? Kita kali dengan 16%. Dapat berapa dulu? 20K kali dengan 16% dapat 16% dapat silap. Sorry. Apa pelan-pelan. Dapat 3,200. RM 3,200. Tapi Nazrin nampak tak dekat sini ada tambah RM 500 TPB. So kita punya bos, company kita akan bagi lagi tambahan 500. So 500 ni adalah TPB ni adalah top performance bonus lah. So boleh tengoklah kalau Nazrin capai 15K akan dapat 16% plus 300 TPB. Dapat buat 10K akan dapat 16% plus 100 TPB. Ini peluang yang kita boleh grab lah. So kita tambah lagi dengan 500. So dapatlah RM 3,700. Betul tak? Okay. So ini adalah income Nazrin untuk bahagian sales sahaja. Jangan lupa tambah. Contoh tadi Nazrin dapat capai 100 attend kan? So kita akan tambah dengan 1,300. So berapa total Nazrin? 5,000. 5,000. So inilah kita nak saya work from home income 5K. Selagi tak dapat income 5K buat sampai jadi. Okay, boleh Nazrin? So far untuk Nazrin saya nak tanya Nazrin dapat tak untuk bahagian compensation plan ni? Faham dah tak? Boleh saya tanya soalan sikit? Boleh. Kan kotak bahagian pink ni bukan sale tu bukan saya yang buat kan? Bukan. Kalau mereka berjaya buat sale sampai contohlah 15K. Waktu tu lah saya boleh dapat yang kali 16% ni kan? Betul. Oh, faham. Okay. Contohnya macam ni lah kita tengok kan ini 20 attend dan 3 cases. Kan? Kalau 20 attend untuk hitkan commitment allowance kamu ni, kalau dah hit ni kamu akan dapat RM300 lah. Tapi dekat sini ada 3,000 sales. Kan? So 3,000 ni kita akan tengok kotak sini pula.
3,000 dan ke atas bahagian sini. 3,000 dan ke atas akan dapat 12%. So kalilah 12% dapat dia punya total ni kita tambah dengan 300 tadi tu. Macam tu. Okay. So Fat jelas tak untuk part sini? Jelas. Okay, so jelas ya. Okay, so Maybe Biar Rina boleh explain juga kan, sebab macam saya rasa Nazrin agak confused. Dia tak buat sale tapi dapat commission. Betul ke Nazrin? So sebenarnya macam ni Nazrin untuk bahagian kita dalam marketing department kita, setiap department akan ada peranan masing-masing. Peranan awak hanyalah marketing, which is awak akan buat promoting and inviting mereka kepada sesi event kita yang tadilah Miss Rina beritahu tentang free class dan juga sesi taklimat ringkas. So nanti orang yang awak recommend datang untuk sesi event tersebut akan dibantu oleh kita punya next team yang mana tugas mereka hanyalah buat presentation and bantu untuk buat closing. So maksudnya masing-masing akan ada peranan masing-masing. So maksudnya awak bagi kerjasama dengan presenter untuk provide student untuk mereka belajar managing kat Khun Kuan. Kita buat bahagian marketing. Dan others department punya bahagian adalah untuk support awak, bantu awak closingkan orang yang awak dah hantar tadi. Jelas tak? So nanti awak pun ada commission awak, mereka pun ada commission mereka. So kita work together. So tak boleh juga macam contoh, kenapa kita kata kat sini commission lebih tinggi? Sebab tak nak juga nanti kan contohlah Nazrin kata, tak apalah saya tak dapat commission, saya hantarlah sebarang orang, janji mereka hadir. Adil tak? Kesianlah presenter tak boleh buat enrollment, betul tak? So dekat sini kita bagi sama rata. Kalau Nazrin tengok betul kat sini kan, sebenarnya sale income Nazrin akan lebih besar dekat mana sebenarnya Nazrin? Commission ke commitment allowance? Commission, betul. Betul tak? Commitment allowance ni sebenarnya adalah untuk support awak punya basic necessity things lah. Contohlah macam tadi katakan, ada komitmen ke, ada planning, ada bayar loan kereta ke, loan rumah ke, apa je personal loan, benda-benda yang personality yang kena settle lah. Contoh bil telefon, bil wifi kan. So boleh gunakan dekat commitment allowance. Commitment allowance sebenarnya adalah awak punya gaji. Cuba dekat Khun Kuan, kita akan bayar gaji awak bila awak buat komitmen awak. Sebab kita work from home, betul tak Nazrin? Nazrin pernah bekerja dekat masuk fizikal tak? Apa ni? Kalau kita masuk kerja fizikal, bos boleh nampak kita buat kerja atau tidak, betul tak? Betul. Awak rasa kalau ada tak staff yang masuk kerja tak buat kerja, bos tak bagi gaji? Tak. Takkan mungkin, betul tak? So in other words dekat sini, kita akan bagi awak gaji awak dengan awak punya komitmen. So kalau awak nak gaji 1,007, awak kena pastikan awak kena hantar at least 140 orang student pada kita. Mereka enroll tak enroll, contohlah 140 orang hantar, 140 ni letak enroll. So kita tak akan bayar awak 1,700. Jelas tak? Jelas. Tapi dengan syarat lah, janganlah awak hantar 140 tapi awak pesan kat semua. Korang datang ni tau, jangan enroll lah. Tak boleh lah. Faham tak? So kita bagi mereka peluang dulu. Let them feel, let them experience. Dia nak tak nak itu bukan awak yang tentukan. Let them experience. Biar kita punya presenter bantu explain. Diorang tak nak, it's okay. Tapi kalau diorang nak, rezeki awak dapat commission. To play safe. Sebab income awak lagi besar dekat commission, betul tak? Kalau awak tengok betul kan, 20,000 tu, kalau awak boleh buat 20,000 je, awak dah dapat berapa ribu commission, betul tak? Lagi besar daripada 1,007. Sebenarnya majority brand officer kita, income di tim saya lah, especially kan tim saya Supreme Provision ni, di bawah saya punya leadership, which is ada daripada wakil lah, beberapa leader, antara power leader saya lah, Miss Rina ni juga sebenarnya. So Rina ni antara power leader lah dekat dalam tim saya. Okay? Kita punya average brand officer, income mereka at least paling sikit 3,000. Biasanya 3,000 dan ke atas. Nazrin, tadi Nazrin nak berapa? 2,200 je. Tapi kita punya mereka yang betul-betul follow guideline kita, back to orang kata apa, step by step, memang follow rapat, tak mudah give up. Kalau you pernah buat my affiliate, I rasa my affiliate lagi susah kan. Sebab affiliate you kena pastikan orang bayar, betul tak? Lepas tu you kena sentiasa belajar promoting and everything, benda sama. Tapi dapat based on commission saja, betul tak? Tapi kat sini, commitment awak nak dapat, commission pun awak dapat. Seumpamanya, kalau awak boleh buat commission dekat affiliate 5,000, maksudnya kat Khun Kuan awak boleh buat lebih dari 5,000. Sebab kita ada support dengan commitment allowance. Jelas tak dekat sini, Nazrin? Sangat jelas. Sekarang dah clear? Sebab saya rasa Nazrin macam confused. Daripada mana datangnya sale tu sedangkan aku tak buat sale kan? Okay, so kat sini part ni clear, Nazrin? Okay, clear. Senang kan kalau kita tak payah buat sale, betul tak? Sebab paling senang, paling susah nak orang minta orang duit, betul tak, Nazrin? Betul. Tapi kalau kita nak buat marketing, senang tak dapat. Nak pula benda free kan? Sangat. Cuma Nazrin kena hati-hati, jangan main sembarangan jugalah. Of course kita nak cari orang yang ada buying power, betul? Walaupun serendah-rendah kos,
Diorang boleh keluar duit sikit pun okey je. Betul tak? Nazrin? Betul. Janganlah kata, oh mentang-mentang nak extend semua hantar student. Student ni nak bayar macam mana kan, tak ada income. So itu logiknya lah. Boleh Nazrin? Boleh. Ada soalan tak kat sini setakat ni? Dah tak ada. Dah clear? Kenapa? Sebab dia macam, saya nampak muka Nazrin tadi masih question mark lagi Bik Arina. Okay? Sebab tu saya explain kenapa actually sales tu datang daripada mana lah. So kita tak buat closing presentation untuk closing sales. Tapi kita akan ada tim yang bantu present dan closingkan orang yang awak send kepada event kita. So secara tak langsung awak berkongsi lah profit tu. Jelas? Jelas. Okay, clear. Baik, Bik Arina. Okay. So next dekat sini Nazrin pun dah jelas lah kan tadi kan. So dekat sini kita bawakan contoh jugalah kepada Nazrin kan. Maybe tanya berapa sebenarnya income brand officer dekat sini kan. So ini adalah Erlina lah. Erlina ni berjaya capai 99 attend lah. Ini attendnya. Dia invite seramai 132 orang tapi yang hadir 99 attend. Okay, dan dia dapat sales sebanyak RM48,485. So kalau tadi saya share kan 100 attend akan dapat 20k sales, betul tak? Dekat sebelah. Tapi dia buat 99 tak capai 100 pun tapi dapat buat kali 2. Dia bagi 2 kali triple, double untuk 20k sales. So kalau 20k pun dapat 5k income, apatah lagi 48k. Ni dah nak capai 11k income dah. Duduk rumah dapat 11k income. Macam kerja, gaji apa ni kalau dah 11k income? Nazrin rasa. Doktor, guru rate tinggi. Guru rate tinggi dah kan, betul tak? So ada juga yang buat just 23 attend tapi dapat buat juga sales sebanyak 20k. Okay. So benda ni sebenarnya achievable je Nazrin. Tapi sebelum diorang capai fasa ni kena pasal learn dululah. Kena tahu dulu kan, mahirkan dulu produk, kena learn dulu baru kita boleh earn lah. Okay. Tak boleh lah nak terus earn kan, learnnya tiada. So kena learn dulu. Okay. So far dekat sini nampak ya? Okay, so kalau dah jelas untuk part income ni, so saya akan bawa Nazrin ke page sebelah lah. Okay, so ini adalah kita punya brand officer requirements lah. So saya nak tanya lah macam Nazrin dekat sini apply job work from home ni as full time ke? Ya, full time. Okay, so saya memang habis recommend untuk full time lah. Sebab kalau full time ni dia punya chance untuk dapatkan sales lebih tinggi tu tinggi. Sebab dia fokus dekat sini. Okay, so dekat sini Nazrin boleh screenshot juga. So ini kita punya requirements lah. First sekali kita work from home jam 9 pagi hingga 6 petang. Kita akan rehat jam 1 hingga jam 2 lah. Nak rehat makan, nak rehat solat dekat situ. Okay, dan yang kedua kita kerja 5 hari setengah lah. Isnin hingga Jumaat 9 hingga 6. Hari Sabtu kita half day sahaja 9 hingga jam 1 dan hari Ahad kita cuti. Okay, dan yang ketiga kita dekat sini akan support Nazrin setiap hari daily invitation training ni. 9 hingga jam 10.30 ni adalah fasa learn untuk Nazrin. Di mana kita akan ajarlah macam mana nak invite orang. So kita akan ajar platform lah setiap hari. Platform lain-lain platform setiap hari. So dekat sini Nazrin bolehlah buat catat nota apa yang penting-penting. Dekat sini Nazrin perlu buat catatan lah. Okay. Alright, dan yang keempat daily assembly lah. Lepas kita rehat jam 2 tu, 2 hingga 2.30 macam tu, kita akan berkumpul dekat main room di mana dekat situ nanti kalau ada HOD ke, kita punya bos kan nak sharing apa-apa challenge ke kan, kita akan dengar lah dekat situ, ada main room challenge juga. Dan yang kelima adalah daily report lah. Of course lah, sebab kita kerja work from home sahaja kan, kita akan sediakan report. Nanti Nazrin boleh buat report lah dan dia akan hantar selepas kita waktu bekerja jam 6 tu. Online saja. Dan kita ada weekly reporting. Dan kita yang ketujuh ada monthly meeting lah. So monthly meeting kita minggu depan hari Isnin. So dekat monthly meeting ni kita akan start jam 2 petang hingga jam 6 petang di mana kita akan recognisekan kepada kita punya team yang hit target, yang naik pangkat. Dekat sinilah kita akan recognisekan setiap bulan, setiap hari Isnin pada awal bulan lah. Okay, satu bulan satu kali sahaja. Dan yang ke-8, attendance at the physical event is compulsory lah. Sebabnya kenapa kan Nazrin kita nak galakkan lah Nazrin kan join kita punya physical event ni kan. So kita work from home kan Nazrin. Kalau kita work from home ni, kerja online ni, orang trust tak dengan kita? Macam Nazrin trust tak dengan saya Nazrin? Kurang. Trust. Kenapa kena jumpa depan-depan lah kan? Kita trust sebab saya ada gambar-gambar kan. Tadi saya dah share gambar-gambar saya kan. Bukan saja-saja saya nak share tu. Sebab kita nak bina trust. So bila kita pergi kita punya company event, kita bergambar-gambar, orang akan trust kita lah. Itu salah satu untuk kita dapatkan trust. Okay, so kita galakkan lah untuk hadir kita punya event-event juga. Okay. Tapi kalau ada halangan tak apalah. Boleh share jugalah. Okay. Alright. So next dekat sini Zoom yang Nazrin join sekarang ni memang Zoom kita bekerja lah officially. Okay. Alright.
So dekat sini Nazrin, saya nak share juga kepada Nazrin. Actually Nazrin, kalau Nazrin dapat achieve 8K personal sales selama 2 bulan berturut-turut, Nazrin akan berpeluang menjadi permanent brand officer lah. Apa kelebihan permanent brand officer ni? Adalah Nazrin akan ada gross salary sebanyak 1,700, akan dapat EPF, SOCSA dan SIP lah based on full payout. So kita akan bayar Nazrin whichever is higher. Kalau Nazrin dapat buat sales sebanyak 20K sales bulan tu, so Nazrin akan dibayar yang 5,000 tu lah, salah satu lah. Okay. Tapi ini ni kita akan berikan bila Nazrin tiba-tiba tak hit target sajalah. Bukan tiba-tiba, means maybe bulan tu Nazrin ada challenge dan tak hit target. So kita akan bagi secure income juga 1,700. Tapi after Nazrin jadi permanent brand officer. So that's why kita akan bantu kawan-kawan Nazrin untuk dapat hit 8K 2 bulan berturut-turut. Kena 2 bulan berturut-turut. Kalau bulan ni 8K, bulan depan 7K tak jadi. Dia kena ulang lagi semula sampai dapat berturut-turut. Okay, so jelas tak dekat sini? So Nazrin kena kau-kau lah jadi permanent brand officer dekat sini. Okay, sebabnya macam tadi si Elmehu cakap, kita tak tahu cara Nazrin kerja dekat rumah macam mana. Tapi Nazrin boleh buktikan dengan buat kerja betul-betul dengan just hit 8K sahaja 2 bulan berturut-turut. Okay, alright ya. Ini so far jelas ya. Okay, so untuk naik pangkat dekat sini pun sangat mudah Nazrin. Jika Nazrin dapat capai 10K sebulan, Nazrin akan naik menjadi senior brand officer dan dapat one time performance bonus sebanyak RM100. Kita ada super brand officer, extraordinary brand officer juga. Hit 15K, 20K akan dapat ni lah one time performance bonus. Dan jika dikumpul dalam masa setahun, Nazrin dapat capai 250,000 sales setahun, which is Nazrin dapat buat 20K lah, 20.8 ni kan sebulan. Nazrin akan dapat jadi bonus sebanyak RM2,000. Okay, so Nazrin setiap kali naik pangkat, Nazrin akan dapat lah kita punya one time performance bonus ni. Alright. Okay, so dekat sini kita juga ada 3 golden rules. First adalah learn, brand and talk lah. Learn ni dekat sini suka saya share kepada Nazrin. Nazrin akan ditaja belajar bahasa Mandarin hingga HSK1 secara percuma, tak perlu bayar. Harga ni RM1,000 tau Nazrin, tapi kita bagi kepada staff lah. Kita punya bos bagi kepada staff secara percuma. Contoh macam saya dah belajar Mandarin dekat sini juga sejak jadi staff lah. So bila kita dah pass exam HSK1, kita dapat pula allowance bahasa setiap bulan selama mana kamu jadi staff. Macam saya sekarang tengah menerima lah benefit untuk allowance bahasa setiap bulan. Okay. So best kan dah ditaja belajar bahasa Mandarin, dapat lagi allowance bahasa bila pas exam. Dan Nazrin juga akan learn lah macam mana nak buat zero online marketing dengan zero cost sahaja. Okay, brand ni pun kita akan buatkan Nazrin juga ajar cara personal branding, dan talk ni adalah kita dah sediakan skrip, so Nazrin tinggal follow saja macam mana cara nak invite lah student kita join Kunkuan. Okay, alright, so next dekat sini, sampai situ saja saya punya slide. Macam Nazrin ada apa-apa soalan tak? Terlalu jelas sampai saya tak tahu nak tanya soalan apa. Okay, terlampau jelas sampai tak tahu apa dah. Okay, so Nazrin, dekat sini kan Nazrin, so saya sukalah macam Nazrin kan saya nampak sama good listening lah dekat sini kan, dan saya dah nampak lah aura Nazrin tu memang nampak tak sabar dah nak kerja. So Nazrin, kalau saya offer job ni kepada Nazrin kan, job brand officer ni, so sekarang saya tengah cari full time lah. So first come first serve lah kan Nazrin. Kalau saya offer job ni kepada Nazrin, bila Nazrin boleh start Nazrin? Esok pun dah boleh start. Esok boleh? Okay, so Nazrin nak start esok lah kan? Okay, baik. Alright, so good lah kalau Nazrin start esok, sebab awal bulan ni lagi cepat join lagi bagus, sebab Nazrin nak catch up. Kan? Awal bulan ni senang lah nak belajar untuk hit target untuk bulan ni. Okay, so Nazrin dekat sini saya akan bagikan Nazrin satu Google Form untuk Nazrin isi. Okay. Saya ada nombor Nazrin tak? Tadi saya dah forward kat Dina yang dia punya resume tu. Okay, sekejap ya. Saya masuk dulu. Okay, so saya bagi Nazrin untuk Nazrin isi dulu Google Form ni, dan Nazrin boleh pilih brand officer dalam kurungan full time tau, saya dah bagi. Nanti dekat situ Nazrin saya dah sharekan juga saya punya referral name dengan ID, Nazrin boleh isi, dan kita perlukan IC depan Nazrin dah, nanti Nazrin boleh isi dekat situ sebab nanti HR nak buatkan apa ni student ID, bukan staff ID untuk Nazrin lah. Okay, alright, so Nazrin boleh isi lah. So kalau Nazrin okay, so kita maklumkan.
Okay, lepas isi nanti Nazrin boleh maklumkan kepada saya lah. Okay, lepas isi nanti. Alright, so kalau tak ada apa-apa, sampai sini saja kita punya sesi interview. So saya gongsi lah. Gongsi tahniah kepada Nazrin, Huan Ying, welcome to Kun Family Member. So saya doakanlah Nazrin dekat sini berjayalah capai yang Nazrin nak impikan. So siapa ada apa-apa tambahan tak? Jangan lupa ambil gambar, Mbak Lina. Okay, so itu saja ya. Alright, so kalau itu saja kita boleh thumbs up lah untuk ambil gambar. Okay, jom. Lina ambil. Sekejap, si Elmehu tutup mata lah. Okay, jom. Okay Nazrin. So esok nanti saya akan bagi official untuk invite Nazrin lah. Join sesi Zoom esok jam 9 pagi ya. Okay Nazrin. Okay, so Huan Ying maksudnya welcome Nazrin. So nanti lepas Nazrin dah isi form tu kita akan add Nazrin dalam kita punya group WhatsApp. So kena get ready lah. Okay? So see you tomorrow. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okay, boleh Nazrin boleh tekan leave. Okay, dah boleh leave dah. Tak, kau nak tangguh-tangguh tu dapat dah. Kan gongsi Rina. Saya boleh je ambil dia sebagai BM tapi sebab Rina punya team production saya sangat risau. Numbers ada tapi sales ada kan. Lepas tu manpower pula tak ada. Ya dah kita nak pergi Beijing ni kan. So tak apa, saya mengalah untuk awak Rina. Saya CL. Okay. Dia apply SPM ke CL? Oh, dia apply SPM. Tak tahulah. Okay Rina, dekat sini kan. Cuma kat sini Rina perlu tambah baik sikit dekat Rina punya Q&A session dekat depan tu. Kalau tengok tadi kan Rina buat interview session dekat CL. Kononnya tak bergetar ada CL. Sekarang ada CL aku hilang pula. Saya off record je, saya stop.